Apa yang masalah? Pergi ambil orang dekat rumah orang, orang tu dah ada dekat rumah. Kau tak payah nak berlagak guna penjawat awam, kau kepung rumah orang macam orang tu penjenayah, macam orang tu perompak bank. Anwar tak serik-serik ke? Anwar punya kuasa untuk menjawab isu ni, tahu tak? Anwar patut keluar kenyataan. Penjawat awam, mereka yang punya kuasa. Jangan sewenang-wenangnya buat macam tu dengan Jangan sewenang-wenangnya buat macam-macam dengan orang kata orang awam ni, kasihan. LBT seorang-seorang dekat rumah dengan bini dia. Korang pergi, pegawai pergi, tanya ketuk cara profesional lah sikit. Apa badan-badan uniform dekat Malaysia ni dah tak tahu profesional dah. Tunjuk kau punya kuasa dah. Dapat arahan atasan, korang gunakan kuasa korang, sombong korang, angkuh korang, ego korang, buat macam tu dengan